saya Azam Aziz. Orang panggil saya Azam. Karier bola sepak saya selama ni yang orang tahu, saya lama di Pasukan Pahang. Banyak kenangan manis, kenangan pahit bersama Pasukan Pahang. Posisi saya main bahagian tengah, midfielder. Perlawanan yang saya tak boleh lupa dan saya ingat sampai sekarang ada tahun 2019. Sebab akhir bertemu Kedah, agregat 5 sama. Kelebihan saya, macam orang tahu, saya punya long pass dan short pass. Itu kelebihan saya. Pendapat saya, Pasukan Selangor ni ada visi. Kalau saya tengok sekarang memang Selangor pasukan yang boleh pergi jauh. Yang saya cakap, sebelum ni saya pernah bekerja bersama Coach K. Panggon di national team, dan sekarang alhamdulillah bersama skuad Selangor. Apa yang saya tertarik pada Coach K. Panggon, dia seorang yang tegas dan di luar padang dia boleh communicate bersama player. Harapan saya Pasukan Selangor, saya harap saya dan pasukan membawa Pasukan Selangor pergi lebih jauh dan mencipta kenangan manis. Bagi saya tak ada masalah. Saya boleh cepat adapt dan kenal ramai pemain di Pasukan Selangor. Saya nak buat pesanan kepada penyokong Pasukan Selangor, sokonglah Pasukan Selangor, jangan berhenti menyokong, dan kami sebagai player akan berusaha Selangor menjadi lebih bagus di masa akan datang.